Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Hari ni apa nak masak ikan ya? Ikan 3 rasa. Jom kita tengok bahan-bahannya. Ni ada ikan dah digaul garam kunyit. Lepas tu gaul sedikit tepung gandum ya. Ni untuk dikisar. Bawang besar tu 2 biji. Halia tu setengah inci. Bawang putih tu dalam 3 biji. Ni untuk ditumis lah. Cili kisar, serai. Serai diketuk ya. Ni bahan-bahannya lah. Sos cili, kicap sotong, sos tiram sedikit ya. Ni letak kemudian ya. Bahan-bahan ni letak kemudian. Yang ni kita kisar ya. Macam ni ya. Tak perlu halus sangat. Minyak betul-betul panas ya. Masukkan ikan tu. Bila ikan sudah masuk, slowkan api biar dia masak betul-betul. Jangan hangit. Biar garing betul-betul baru dibalikkan ya. Sebelum dibalikkan ikan tu betul-betulkan supaya tak melekat ya. Biar kepalanya rata semua kena minyak ya. Pusing-pusing dulu. Nanti baru dibalikkan. Terbalikkanlah ikan tu ya. Ikan pun dah siap. Boleh diangkat. Dah pun siap ikan goreng. Kurangkan minyak. Tumis nih. Masukkan cili kisar dan serai. Sedikit air. Biarkan masak dan pecah minyak ya. Dah pun pecah minyak ya. Masukkan sos cili. Sos tiram. Kicap sotong. Buat rasa. Letak gula sedikit dulu ya. Garam pun letak sedikit ni. Letak air sedikit. Tunggu mendidih ya. Bolehlah dirasa ya. Tambah gula sedikit. Okey, dah siap. Letak sambal tu kat atas ikan tu ya. Sepatutnya letak sambal dulu baru letak ikan. Jadi merata lah kan. Ini tak apalah, dah silap kan. Ambil lah. Letak tomato ya. Buah cabai merah sikit. Masukkan daun bawang ya. Tak payahlah semua ya. Daun ketumbar pun boleh. Tapi apa tak suka daun ketumbar. Okey, dah siap. Nanti nak makan dipotonglah sikit seorang.
Alhamdulillah dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Selamat mencuba ya. Bye.